main ketat ni baju. Tengok Syed. Pada buka butan. Suka kau. Syed cakap Syed suka Kanda punya rambut macam ni. Sekarang Cakap lah elok-elok kerja. Kanda elok-elok kerja. Okey. Nanti Umur kau mana kena buat comel-comel trend macam tu. muka-muka kita orang umur walaupun umur tua tapi muka muda kau. Umur muda, muka tua. Disebabkan Syed teruja nak invite Kanda belanja satulah. Risau. Kau tengok anak belanja. Terus kau punya partner buat boleh. Partner kau tu kena buat manual, tolak sendiri. Aku boleh bergerak oh. Berhenti. Kakak berhenti kakak. Kakak berhenti. Kau stop siapa ni? Kau stop siapa? Dulu kau kata kau tak suka dia. Dia buka IG tadi, dia tulis nama IG orang tapi tak habis. Kau siapa? Dia macam tu. Ibat Kanda dah kenapa Ibat Kanda? Kanda dia. Kita tengok je. Guess how to see. Tak reti lah nak invite. Aku kena orang invite aku. Syed. Tak ada orang. Mesti turun view sebab kena ni. Tak, aku rasa ada orang tekan report. Sebab selalunya Syed tu orang tekan report je. Siapa kahwin? Asal jalan main dah lagi. Itu motor kakak. Tak apa. Asal dia orang jalan motor pun tak boleh. Enggak bisa macam itu. Kena ikut undang-undangnya. Ya kan itu jauh boleh jalan. Ya. Tahu lah berapa kali dah datang Indoi. Terus tu Alah. Cinta dia. Aku tak reti mau buat. Kau ni. Tak, kadang-kadang kalau dia buat kan dia off. Oh, boleh off Dia off invitation lah. Macam ni nak off? Sombong lah Kanda. Mungkin dia tengah live ni kot game. Kot. Selalu kan dia buat live game. Jom kita tengok. Dia suka main game dia tu. Mana ada? Dia pergi mana pakai baju dia? Baju Shopee weh. Tengok weh. Asal seorang buat apa? Dia tengah shoot ni kot bisnes dia tu. Tapi cantik lah rambut dia gini. Ya ke? Ya ke? Cantik dia rambut dia macam tu. Kau tak suka Aku suka rambut macam ni. Anak saya peminat AI team. Hai. Aku suka rambut dia yang dulu. Tengok view dah turun. 2 restrict dah kena tu. Tengok tu kakak juga, kakak tekan je apa benda restrict tu 2 tu. Weh, Ihin live. Okay, jom kita tengok Ihin pula. Okay, kita tengok Ihin. Ihin, baju tu Mira sebelum cuci tu. Baju dia dekat sana. Apa yang lag tu? Asal rambut macam tu Ihin. Macam sikat tak habis. Your life is not eligible for recommendation and restrict in search promoting a brand product. Oh, tadi ada aku tunggu Maiz kot. Aku tunjuk Maiz tadi. Tapi Maiz local brand ke kita tunjuk high end punya? I don't know. Soalnya kalau kita tunjuk high end punya yang kena. Tapi kalau tunjuk local brand tak apalah. I don't know. Habis tu kalau aku tunjuk Maiz tak boleh, habis tu yang Maiz punya live host buat review macam mana? Salah TikTok ni. Nak kawan TikTok. Cakap kau nak kawan TikTok. Dah apa hal jalan dia gini? Banyak sangat purple. Kita dengar. Kanda suruh invite. Iya meh? Buka invitation macam mana? Tu. Tadi Sophie nak invite Kanda. Aku yang macam ketat sangat baju tu Kanda. Aku cakap sendat. Dia suka pakai baju. Aku cakap sendat. Tetah benang apa tu butang tu. Dia buat konten dengan Syed. Invite Sophie kena. Betul. Tak nak suruh dia invite dulu lah. Baru saya percaya ni tu. Alamak kau fikir kau siapa Aku invite kau. Aduh. Ada kena dinner ke tak? Tak, macam mana nak invite kalau dia off invitation? Korang pergi cakap kat Kanda. Macam mana nak invite kalau dia off? Dia off invitation tu. Cakap ke dia buka dulu invitation tu baru buka orang dulu. invite. Jangan nak cacah sangat. Dekat live dia. Ni nak pergi mana? Allahu Akbar. Tadi nampak macam berani sangat nak masuk. Astaga, naga-maga. Dia gede-gede nak jalan tadi. Mesti perempuan. Dan order asal ramai-ramai orang komen dan order.
Dia Kanda tak buka beg kuning tu. Oh, dia ganda kot. Pelia. Sabaknya dah geram dia kalau nak. Jatuh lah view kena district tadi. Kalau nak guna-guna je lah tu duk. Berhenti tiba-tiba. Orang tahu hang nak guna tadi. In life tu lah, in life. Baju tak basuh gitu. Pakai baju daripada Aceh. Mana? Tu. Anjalilah. Faham lo? Tak, kenapa baju tu macam dah berlangkah dah tu? Tengok tu. Macam, apa dia? Kemain ketat ni baju. Tengok Syed. Ada bukan-bukan. Suka kau. Dah lah pergi tak ajak. Tak ajak benda, dia sibuk dengan bisnes dia. Lambat lagi nak ajak dia. Perlulah sibuk dengan bisnes. Bukan macam kau sibuk berdua-dua. Sampai mampus macam tu. Bila nak berkembang. Lepas tu badan. Aku berdua-dua aku ada butik kat Istana. Lepas tu dah happy duduk berdua. Badan kembang, muka naik, badan naik, pongkok besar. Orang bahagia. Itu bukan bahagia. Itu kolesterol. Tak suka apa? Lepas tu ada saya tahu tak, ada orang tu buat sing. Tahu-tahu sedih. Ada bergaduh ke apa. Padahal mula-mula dah post lah gambar story. Nak pergi sana, nak atas flight. Lepas tu padang story tu kena gambar. Lepas tu tiba-tiba, kau dah lah, jangan cari aku. Oyo je. Umur-umur korang memang macam tu broken, faham je. Tak, Jadi sekarang umur pakai baju dah adik. tua. Kenapa pakai baju Umur adik nak sekarang? mampus. Tapi smart kau cantik sikit. Tengok. Mana botol tak ada. Cantik sikit tak ada Suka share tengok bontot. Syed tengok. Mana dah? Tengok tengok dia. Dari dulu. Kadang nak pergi Kundasang tu lah. Kundasang tu macam lawa je. Kanda Apa dia? rindu yang satu. Kanda rindu mana satu? Kanda yang rindu. Kanda rindu. Kanda pun nampak sekali. Tak nampak. Apa beza bodoh? Kanda tadi Syed cakap. Syed suka Kanda punya rambut macam ni. Sekarang Tapi dia tak suka tengok belakang. Syed, saya nampak tak Kanda dah gemuk sikit. Mana gemuk? Lubang mana kau ni yang gemuk? Betul lah mana kau ni? Dah aku sepak kau dia. Ni. Ini mesti suka kita. Okay, jom kita buat scene bergaduh Sekejap Kanda cuba invite ni scene bergaduh. Mana Ihing tadi? Nampak macam live. Oh, the invitation off lah. Macam kau lah. Macam tau. Mana dia? Ni kau gini ni? Kita nak pergi Mandy Peggy. Oh, ni tempat tu. Tempat Syed suka pergi, Berjaya Square. Lepas tu kita orang pergi karaoke. Lepas tu kita orang ketemu wayang. Wih, bestnya jadi korang. Jangan best lah, korang je boring. Betul kau jangan luangkan masa dengan share lah. Nanti bila dah bekerja nanti kau tinggal balik share. Betul share duk mengadu. Aku sorang-sorang kat rumah. Aku bawa balik daripada Tak apa ni. bukan. Kerja. Dia mengadu kat kau tapi aku baru dapat cerita tu daripada aku. Biasalah kerja kan. Suara tak dengar lah mana. Benda ni suara Kanda ni yang serabut sangat. Asal pula suara aku. Tak, kenapa aku buat live dengan kau ni makin banyak orang on tele jom ni. Kau dah tadi tayang apa? Kau tayang apa tadi? Tadi kau tayang apa? Itu Iskandar. Kau ingat orang tak ada perasaan? Kanda ada perasaan lah. Anda ada perasaan dekat Sophie? Tapi apa tunjuk bontot dia menyampur pun aku. Dah lah. Sebab ada tunjuk lah. Seluar macam dah creator ad dah. Dia gelak. Ni mana kau pergi pedi-pedi je? Pedi kat Times Square. Aduh, tak sabar nak shoot ni. Bosan tak ada shoot konten ni. Jom lah shoot konten. Nak shoot konten main golf.
Nak share konten main golf. Lepas tu nak share konten main buayan. Lepas tu post macam sedih-sedih sikit. Tak ada orang kat sebelah. Tak ada orang hargai. Lebih-lebih pula Sofi. Poyo bodoh tu. Sumpah caca. Kau tahu tak? Aku dah tengok story dia. Aku dah tengok story yang pertama tu. Yang dia gerak naik flight dah. Aku dah tengok story tu. Lepas tu dia delete. Dia delete story tu. Lepas tu dia duduk post. Korang jangan cari Mira. Mira nak ketenangan. Caca je. Tak, masalahnya weh Kanda, asal kau ni memang 24 jam main IG ke weh? Kalau aku post apa-apa kan, mesti kau orang pertama tengok. Dia antara yang terawal kan? Mira rasa kan dia buat ni notification lah story kita. Ya bodoh weh. Yang macam ni lah. Yang kau duduk depan, adik kat belakang tu lah. Bodoh kau babi. Tu close friend bodoh babi. Babi lah Kanda ni. Tu close friend lah. Rahsia tak? Ajak. Sabar, kau boleh borak. Kau ada masa untuk borak dengan aku lagi. Sebab aku nak dekat shoot dah ni. Tapi aku borak dengan Syami. Macam tak puas je. Emoji lama apa? Aku dah save Syami AI. Ya ke? Okay kau bagi saya 2 kereta api. Saya bagi tahu nickname Sofi letak dekat Syami apa? Aku save Syami AI bodoh. Bosan tengok muka kau. Okay, tengok macam ni. Syar, macam mana Syar boleh terfikir pakai baju nunggu Syar? Anjay lah. Tapi kena lah. Kalau nak visi setakat soalan macam tu boring betul lah. Yelah, macam mana Syar boleh terfikir? Sebab kena dengan Syar lah. Kena. Kanda baju adik. Apa dia? Kenapa Kanda pakai baju adik? Tak, memang ni nampak kemas nampak style Ya Kanda. Tapi seluar tu kenapa colour tu? Kenapa seluar colour tu saya kata? Pakailah seluar warna hitam. Jadilah tak, kalau warna dia kalau warna hitam ni. Kau ni banyak bunyi kau dah. Aku dah sampai aku tunjuk gambar kau tidur dalam kereta. Kau buat pasal kau dengan aku. Kadang bodoh. Kau buat. Kau buat. Bodoh banget. Buruk bodoh gambar tu babi lah. Syar boleh sampai Malaysia Syar? Sampai Malaysia boleh sampai Semenanjung? 11. Lama dah. Oh lama dah. Kanda je tak nak ambil tahu. Kanda sekarang kan baru nak ambil tahu. Kanda pun nampak tu. Tengah betapa, tengah nak shoot lagi. Sibuk. Cakap lah elok kerja. Kanda elok kerja. Okey. Nanti Kanda tolong carikan Okey. Tak apalah Kanda dah ada Kanda. Dah ada dah. Lepas ni Syed tak boring ke? Sofi dah jadi Kanda. Sofi dah jumpa dah Kanda. Dia dah bagi share. Dia. Dia bagi share dah. Kanda. Okey. Mana aku tahu. Lambat nak sebut nama aku. Asal kau petik nama aku kat Kanda, aku yang carikan pula. Aku tak ada bodoh. Dia bilang Sofi dah. Aku pun tak ada apa aku nak cari kat kau. Biar aku cari. Le. Mana ni? Dia tutup invitation lah. Korang sakit mata. Tak, bukan nak invite izin. Tapi ini tutup. Tengok ni, share. Kanda lama tak ada pergi office tau. Tengok ni. Kenapa? Lepas tu buat mini love. Ni apa? Aku dah tahu lah. Kenapa? yang trend TikTok tu. Kan ada orang korek-korek mata lepas tu. Asal kau buat kat aku? Tu pergi mana tu? Kalau umur-umur kau mana kena buat comel-comel trend macam tu. Habis tu ingat kau sesuai buat? Aku sesuai, aku muda lagi. Muka tua. Dik tu. Kau dapat muka-muka kita orang walaupun umur tua tapi muka muda kau. Umur muda, muka tua. Masih bila muka aku tua, aku pada make up. Kena dengan umur aku make up je nampak tua. Otak kau lah. Kau aku otak kau. Share je nampak muda. Share kan dia suka waktu Share buka hotdog tu. Hotdog. Betul share mango. Comel lah mango.
Lepas tu duk bagi tahu inilah view Kundasang pagi-pagi. Samit. Adik share single lah, adik share. Tak, sekarang korang tengah video call ke? Kau diam muda, aku sepak kau Riang. Kau banyak bunyi. Kau ada rasa aib kau dekat aku lah. Itu kalau Syami tu, Syami turn off lah tengok oh. Syak, tak apa. Aku tak nak cakap dalam ni lagi. Aib Syami tu apa je yang tak ada kat aku lah. Yelah, dia kan banyak share banyak benda dengan kau. Memang takkanlah tak ada satu aib dia. Tak ada. Aku tak suka pegang aib orang ni, dosa. Ya. Share malu tu, siapa yang malu nak bercakap. Tadi kemana weh, share bercakap-cakap weh. Tak guna weh. Sepanjang masa diam lah. Tadi masa nak invite Kanda, cepatlah invite Kanda, cepatlah invite Kanda. Mana ada? Nak invite diam. Tak bercakap lah korang ni. Disebabkan share teruja nak invite Kanda belanja satulah. Kanda belanja ni. Belanja satu. Risau. Kau tengok lah nak belanja. Kau suruh kau punya partner buat boleh. Partner kau tu kena buat manual, tolak sendiri. Aku boleh bergerak tau. Manual tolak sendiri. Partner kau tu. Partner kau tu dia kena tolak sendiri tau. Mana ada kau? Dia lagi helok tau. Elok kepala otak kau lah. Kalau Ihi nak, Ihi manual. Kalau partner kau tu Syami tu dia kena itu bau laju gila. Hebatlah Kanda, share. Suka share, mesti tak boleh tidur malam ni. Cuba lagi sekali Kanda. Happy dia malam ni hari ni. Kau diam sikit Mira, sepak kau ya. Elok bawa kereta tu. Elok bawa kereta Mira, langgar Bangla lagi yang. Lagi bagi. Shut up Kanda. Kau langgar negara tak langgar bukan warga negara. Biasa bang tengok jam ni. Hang pontung dekat depan hang nampak tak? Boy, kau ni duk gelak. Lah memang. Aduh dah. Kau elok-elok kan, nanti I jumpa kat office esok. Apa dia? Nak buat konten, jom buat konten ni Kanda. Jom lah. Aku nak buat konten ni. Esok kau busy tak? Esok. Habis kerja lah maksudnya. Maksudnya habis. Sekejap. Tengah fikir kerja tak? Ada kerja apa ya? Video settle, gambar settle, post video tak. Okey kot. Okey kot. Tak, sekarang ni partner yang tua ni dia selalu busy. Itulah kena tanya Ihin dulu esok. Mana? Partner mana? Partner ni kalau ajak main nyorok tak, partner Mira dengan E ni nyorok dalam kereta dia suka lah. Main nyorok-nyorok dalam kereta surprise. Tu suka lah. Jahat lah Kanda ni. Alah weh, Kanda dengan Mira muka kembar je tak muka sebelah muka diorang. Mana ada? Kenapa diorang cakap muka kita sama Kanda? Ni kalau kau tahu. Apa yang sama? Kening. Tak lah, kening kita cantik ke apa dengan Kanda? Kita pakai habis tu apa? Tak, Kanda elok lah untuk lelaki. Kening macam gitu. Tak payah puji dia boleh tak? Terpaksa, Sophie terpaksa. Asal macam berpeluh sangat dia duduk situ. Kanda dah boleh? Dah boleh Okey Kanda nak gerak ni share. Jujur lah, Kanda sekarang ni nak shoot. Kanda tak tahu senyum macam mana. Kau diam. Kau rembat dengan kau yang. Okey, ni Kanda nak shoot kejap lagi. Okey, Kanda cepat sabar. Kanda memang betul-betul kau hajar betul lah dia ni. Orang nak tanya senyuman paling daripada sesuai. Okey, saya gerak dulu kau nak shoot.